Assalamualaikum. Okay, hari ni aku nak hantar Avita Nova aku 200 pusat servis. So kilometer dah menunjukkan dah 973 lah. So aku tak tunggulah 1000. Okay, terus servis saja sebab dah lalang nak kena singgah nilai, nak singgah ke Senayan Motor. Jadi aku terus servis lah. Okay, nanti aku akan share berapa kos untuk servis. Dan kemungkinan aku nak tukar ni sekali, coolant lah, coolant baru. So nak ganti dengan coolant lama tu lah. Alright. Okay, aku ambil radiator liquid ni daripada iPhone lah. Nanti kalau ada balance, so yang ini kalau ada balance dia akan bagi balik lah. So biasanya ada balance lah. So untuk flushing coolant ni dia charge dekat aku dalam RM40 lah. Sebenarnya boleh buat sendiri tapi malas aku. So dah sekali lalang minta dia obat lah, telefon servis. Untuk kali pertama di free, jadi sekali arung lah. So minyak hitam dengan minyak gial. So brand apa ni? ini brand Empos punya lah. tapi Dan motor skuter punya lah. okay, 1040 lah yang aku ambil. Minyak Dan juga minyak gearbox ni. Alright, itu sahaja. Terima kasih. Okay, so motor aku ni aku nak buat check up dekat aku punya bahagian taki minyak ni lah. So bahagian taki minyak ni dia ada sangkut air lah. So air yang bertakung kat sini dia tak boleh nak keluar. Jadi aku dah call pihak Avita minta bawa ke pusat pembelian lah. So aku beli motor ni dekat Senayan Motor. Sebenarnya dia suruh minta aku pergi ke Maxima, tapi dah lalang aku daripada PJ lalu sini, aku minta Senayan Motor lah. Dah lalang aku nak sepi juga, so aku minta Senayan Motor untuk check lah. So macam mana solution dia untuk masalah air bertakung kat bahagian ni lah. Okay, sebab yang aku tengok dia punya lubang dia sangat kecil lah. Jadi mungkin akan tembuk sikit lah kat bahagian tu. Alright. Okay, Senayan Motor ni di bahagian ruang menunggu ni, okay, dia dah sediakan tempat rehat lah. Dan juga jajan juga ambil kat tu pergi free tu. So aku dah ambil aku jajan lah. Jadi tak perlu tunggu dekat bawah. So boleh tengok dekat area CCTV je. So motor kau boleh tengok dekat situ. Alright. Okay, proses nak flush apa coolant lah. So buang mana-mana yang lama. So kita ganti yang baru lah. Ni kita buang hitam dulu. Alright. Okay, technician tengah buka lah bahagian tepi tu. Nak check apa punca air tak keluar lah. Nanti aku update kemudian. Right. So mungkin ada sangkut dekat bahagian tepi tu. So tak tahu lagi. Okay, alhamdulillah. Okay, bahagian ni pun dia dah settle kan. Cumanya aku rasa masalah ni tak kekal lama lah. Sebab apa, lubang yang Avita sediakan ni dia terlalu kecil. Mungkin dia akan tersumbat lagi lah kalau ada berlaku, mungkin nabuk masuk dalam ni kan. Jadi saluran ni dia bagi saluran pipe ni, jadi dia tak boleh nak tebuk suka hati kat sini lah. Aku dah tanya pihak Senayan Motor tadi, dia kata kalau dia tebuk sini dia boleh tebuk, tapi nanti air tu akan keluar dekat bahagian besi lain kan. So dia akan karat dekat bahagian enjin tu pula. Jadi rupanya dekat sini dia ada piping, tapi bahagian piping tu dia agak kecil. Jadi aku rasa solution ni macam sementara lah. Jadi minta pihak Avita di kemudian hari lah, okay, untuk mungkin V2 ke apa, ataupun panggil recall balik kan, untuk besarkan balik lubang-lubang ni lah, lubang air tu. Dan Senayan Motor suggest untuk nak kurangkan dia bertakung. Kalau hujan ataupun basuh motor, minta untuk owner tongkat, guna satu tongkat lah
Jadi kurangkan guna 2 tongkat. Jadi 2 tongkat tu yang menyebabkan air tu bertakung. Sebab lubang dia ni macam ke atas sedikit. Jadi bila ke atas tu dia memang mudah air tu bertakung ya. Solution tu je lah. Dia tiup pakai apa? Gun air gun tu untuk buang habuk-habuk tu. Okey, itu sahaja perkembangan daripada ataupun update daripada aku lah. Selesai aku punya servis kali pertama, iaitu 1000 km. So kalau ikutkan servis tanpa, kalau aku tak nak tukar coolant kan, so sepatutnya dia akan jadi lebih murah lah. Okay, sebab radiator coolant yang aku beli tu pun harga dia dalam 50 lebih. Lepas aku buat flushing cooling dalam 40 lah, 40 dia punya servis. So damage untuk tukar apa tu radiator tu dalam 90 lah, RM90. So total yang perlu aku bayar adalah RM177. So RM177 tu tolak lah dengan harga coolant dengan juga servis tu. So harga dia tak sampai 100 pun. Okay, lebih kurang dalam 80, lebih kurang macam 80 lah, 80 ke 90 macam tu lah untuk servis kali pertama, dan bergantung juga kepada minyak yang kita pakai lah. Ok, itu sahaja perkongsian daripada aku lah. Semoga video ni bermanfaat, dan jangan lupa share, like and subscribe. Nice.